Semua orang kenal Mona Lisa, tapi tak ramai yang tahu kenapa lepas 400 tahun baru lukisan ni jadi famous. Da Vinci lukis Mona Lisa pada tahun 1503. Lepas tu dia hadiahkan pada Raja Perancis dan lukisan tu tersimpan dengan keluarga diraja selama 300 tahun. Lepas Revolusi Perancis, barulah Mona Lisa dipindahkan ke Louvre. Tapi masa tu lukisan ni tak terkenal pun. Orang ramai pun tak ambil kisah. Sehinggalah pada 21 Ogos 1911 bila seorang pekerja muzium dari Itali, Vincenzo Peruggia, curi lukisan ni sebab nak pertahankan warisan negara dia. Tapi macam mana dia curi? Masa tak ada orang nampak, dia selit lukisan tu dalam baju kerja. Lepas tu dia keluar macam biasa. Tak ada siapa pun perasan lukisan tu hilang. Sampailah keesokan harinya, JP Morgan kena tuduh jadi dalang. Pablo Picasso pun kena panggil untuk disoal siasat. Sejak tu, Mona Lisa terus jadi perhatian global. Bila lukisan tu dijumpai semula lebih 2 tahun kemudian, Mona Lisa terus jadi lukisan paling terkenal di dunia. Bukan sebab karya seni yang hebat. Walaupun memang hebat, tapi orang ramai lebih tertarik dengan kisah di sebaliknya. Apa jadi dengan pencuri itu? Dia kena penjara 7 bulan je. Lepas tu dia berkhidmat dalam Perang Dunia Pertama, kena tangkap dengan tentera Austria, dibebaskan, balik ke Perancis dan meninggal pada tahun 1925. Tapi sebelum tu, dia sempat buat Mona Lisa jadi lukisan paling famous dan paling bernilai.